Okey. Sekarang ni kita tengok konsep Dajjal tadi. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudahlah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HARP Antenna Transmitter. Tahu HARP? Pernah dengar HARP? HAARP. High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jicamarca di Peru. Tapi yang paling besar di Gekona, Alaska. Satu alat, HARP ni, dia boleh buat macam-macam. HARP boleh buat gempa bumi. HARP boleh buat ribut taufan. HARP boleh buat kemarau. HARP boleh buat salji. HARP boleh buat jadi bumi gersang. HARP juga boleh buat tsunami. Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal, satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ini. Dan Nabi sebut, makanan utama bagi umat Islam hari itu, cumalah zikir. Boleh buat tak? Kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi'i, sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang. Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland. LHC, Large Hadron Collider. Pernah dengar? Oh, tak pernah juga Ustaz. Han ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni. Large Hadron Collider ni, duduk di Switzerland tu. Baik, antaranya dengan HARP juga mereka boleh buat perisian 3 dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu, kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Blue Beam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi, kita pun jadi takut. Gambar senjata tu senjata ni. Tengok filem War at the World. Filem apa lagi? Independent Day, macam-macam lah kan. Jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing. Ada ke alien ni? Kita ni baru kenal alien. Zaman Nabi Adam dia tak kenal alien. Zaman Nabi Ibrahim tak ada alien. Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat, alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi. Kiamat, tanda kiamat besar nak jadi dah. Faham ke tak maksud saya ni? Memang kebetulan hari itu ada tanda kiamat besar, matahari naik ikut barat. Kebetulan. Bukan mukjizat pun. Okey. Yang kedua, sebagai contoh, dia mesti melemahkan pandangan orang lain terhadap dia. Maksudnya dia mesti melemahkan orang lain supaya mempercayai dan memperakui dia. Sebagai contoh, ini pernah berlaku kepada aliran Ahmadiyah Qadiani. Kan Mirza Ghulam Ahmad yang diisytiharkan sesat tu, bila dia nak dakwa dan klaim dia jadi Nabi, dia kata dia tahu pada hari sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari. Hari sekian-sekian akan berlaku gerhana bulan.
Itulah bukti sayangi Nabi dan Rasul. Padahal benda-benda macam ni kita boleh pelajari sendiri menerusi ilmu falak pun boleh. Nak tahu bila matahari gerhana, bila bulan gerhana. Tiba-tiba nak claim dan mendakwa dia tahu bila gerhana bulan, gerhana matahari. Nak kata dia Nabi, nak kata dia Rasul. Satu lagi ialah, walaupun dia luar biasa, dia tak ada perakuan. Dia tidak diakui oleh pemilik dia. Inilah yang dikatakan biasa karamah bagi wali-wali Allah. Dia ada karamah, dia ada benda pelik, tapi dia tak claim dia ni Nabi, dia tak claim dia Rasul. Itu bukan mukjizat lah, tapi luar biasa. Luar biasa kan? Biasa yang terjadi pada wali-wali Allah dan sebagainya. Ada satu lagi yang mudah dipelajari, sihir. Kita belajar sihir, kita belajar silap mata. Dia benda pelik, dia benda ajaib pada pandangan sesetengah orang. Tapi bila sebut silap mata, nama lagi silap mata. Maksudnya yang tersilap apa? Mata kita tu yang tersilap tengok. Jadi biasalah silap mata. Kalau ada orang tahu rahsia dia, memang dia kalah lah. Oh, sebenarnya hang buat lagu ni, sebenarnya hang tipu lagu ni, sebenarnya kaedah kecepatan tangan dan bagaimana. Kalahlah dia. Begitu juga sihir. Walaupun sihir dia boleh buat macam-macam, tapi ada lagi tak orang yang lebih power sihir pada dia? Memang ada lagi. Memang dia akan kalah. Lepas tu kalau hak tu power, hak atas pada power lagi dia tak? Ada lagi. Kalah pula. Yang mukjizat lain, mukjizat tak akan terkalahkan dan tak mampu ditandingi dan disaingi oleh sesiapa pun. Kalau hak ni benang sat, tu pula benang esok orang lain benang, tu bukan mukjizat tu. Walaupun benda dia buat tu pelik-pelik. Okey, faham dasar ini. Seterusnya kita nak bagi faham. Masa berapa sampai berapa? Saya tak boleh takut ralik dia jadi terlebih. 11. Okey, 11 sejam lagi lah. Baik. Perbezaan benda-benda yang dianggap luar biasa dalam dunia ni sekurang-kurang ada 7. Hak tak faham salin, boleh catik. Yang pertama kita namakan sebagai mukjizat lah, hak atas sekali. Benda luar biasa yang siapa-siapa pun tak boleh tandingi. Ni anugerah Allah memang kepada para nabi dan para rasul. Cuma mukjizat itu berbeza. Kepada setiap utusan dia mengikut keadaan dan kesesuaian serta pengaruh lingkungan mereka. Sebagai contoh, zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang ada beberapa mukjizat tertentu. Contoh kita katakan, bila dia dibakar oleh Namrus, apa yang dirasai oleh Nabi Ibrahim? Panas atau sejuk? Dia rasa sejuk. Bardan wa salaman. Ayat Quran ni cantik. Bardan wa salaman. Kalau bardan saja tak ada salaman, hidup ke mati walaupun sejuk? Dia sejuk pun dia tak selamat. Tapi sejuk dan selamat. Panas pun tak ada selamat, dia KO. Sejuk pun tak ada selamat, dia KO juga. Jadi Allah kait terus bardan wa salaman. Sama macam bab makanan kita, selalu dia kaitkan halalan thayyibah. Kita tak mau halal saja, tapi nak thayyib juga. Halal tu halal, jelas kehalalan dia, boleh makan, boleh minum, boleh guna. Tapi thayyib, apa maksud thayyib? Apa maksud thayyib? Ingat tak masa geng Bujang Lapuk baca surat tu? Nenek Sultan Fir'aun Tayyib, nenek Tayyib. Apa maksud Tayyib? Tayyib di situ baik, tapi dari sudut makanan kita katakan berkhasiat, bermutu, berkualiti. Baik. Kadang-kadang makanan tu dia jadi halal, dia tak jadi tayyib. Ada makanan yang halal saja dia jadi tayyib, ada makanan yang halal saja dia tak jadi tayyib. Contoh, bagi saya yang tak ada apa-apa penyakit, makan apa pun dia jadi halalan tayyibah. Tapi bagi orang kencing manis, dia makan gula, apa jadi?
Halalan ada, toyib ada lagi tak? Toyib tak ada dah. Toyib tak ada dah pada gula bagi orang kencing manis. Toyib tak ada dah pada daging bagi orang darah tinggi. Halal tu halal. Jadi kita hari ni alhamdulillah tak ada penyakit. Betul ke tak ada penyakit? Kita duk bimbang penyakit-penyakit hak fizikal ni kadang-kadang hak letihnya. Aku bimbanglah kena kencing manis. Aku bimbanglah kena darah tinggi. Aku bimbanglah kena stroke, migraine. Tapi penyakit-penyakit batin ni jarang orang bimbang. Aku ni bimbanglah duk asyik kutuk orang. Aku bimbanglah hari-hari mengumpat. Aku bimbanglah hari-hari duk caci maki orang. Kita tak bimbang hak tu tak? Sebab dia tak nampak hak tu. Tapi hak cari penyakit betul dalam kubur besok hak mana? Adakah malaikat akan tanya, kenapa kamu kena kencing manis? Tak ada. Kenapa kamu kena darah tinggi? Tak ada. Dia tanya hak anda buat tadi, hak penyakit batin tadi. Anda duk mengumpat orang, anda duk caci maki orang, anda duk kata kat orang. Hak tu hak nak jawab ni. Okey, kembali. Bila sebut mukjizat, dia ada pengaruh lingkungan dia. Sesuai dengan setempat, sesuai dengan keperluan. Contoh Nabi Musa, relate dengan zaman dan event dia. Zaman Nabi Musa ni zaman dipenuhi dengan ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, tukang-tukang tenung, para peramal, pengamal-pengamal paranormal. Jadi perlu mukjizat yang sedemikian rupa untuk dia. Zaman Nabi Isa sebagai contoh, zaman kebangkitan, tengah naik ilmu tabib, ilmu perubatan. Sesuailah kalau dia punya mukjizat, boleh periuk orang mati, boleh sembuh orang penyakit buta, boleh sembuh pesakit sopak, boleh menghidupkan burung yang diprototipe daripada tanah dia tiup jadi terbang, boleh tahu barang-barang yang disimpan oleh ibu bapa masing-masing di rumah, sesuai. Tapi zaman Nabi Muhammad, kesesuaian apa? Zaman yang tengah naik ahli-ahli syair yang masyhur, ahli-ahli puisi yang masyhur, ahli-ahli prosa yang masyhur, sastrawan-sastrawan yang hebat. Tidak lain dan tidak bukan, mukjizat maknawiyah dia ialah Al-Quran yang paling sesuai. Di samping mukjizat hak lain. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya kalau kita tengok, dialah Rasul yang amat keberatan untuk menunjukkan yang pelik-pelik. Sebab zaman dia dah zaman rasionalis. Orang yang boleh berfikir matang. Dia nak tunjuk hak pelik-pelik ni untuk zaman Nabi-Nabi sebelum dia sesuai lah. Hak jenis zaman kuno, zaman keliling api, zaman pakai cawak, zaman hak nak tengok benda pelik-pelik sesuai. Walaupun keberatan pun, dia tetap menunjukkan mukjizat-mukjizat dia. Kalau kita tengok betul-betul dalam kitab, hampir 300 mukjizat Nabi. Sama ada kita tahu atau tak tahu, sama ada kita sedar atau tak sedar, sama ada kita pernah belajar atau tak belajar, disenaraikan ulama. Hampir 300 mukjizat Rasulullah. Baik. Mukjizat faham untuk Nabi-Nabi, Rasul dan utusan dia. Yang kedua kita panggil irhas. Irhas. Maksud irhas ni ialah dia juga tertakluk kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Sebagai contoh, irhas ni lebih kepada perkara ajaib, perkara yang pelik yang berlaku kepada mana-mana Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi. Dia tu memang akan diangkat jadi Nabi. Tapi sebelum dia diangkat tu, waktu kecil dia, waktu biasa dia, waktu remaja dia, dah ada benda pelik ni dinamakan irhas. Contohnya, bila Nabi Muhammad SAW berjalan, dia sentiasa dinaungi oleh awan. Maksudnya walau tu cuaca panas, musim panas, tapi awan sentiasa menaungi dia. Ini contoh irhas. Waktu tu dia kecil lagi, remaja lagi, tak jadi Nabi, tapi dah nampak benda yang ajaib, benda pelik pada dia. Benda inilah yang sebenar dapat disangka dan diramal oleh seorang Pedri.
Buhairah di Syam kan. Dia jumpa Abu Talib, dia suruh bawa Nabi balik cepat-cepat ke Mekah. Kalau tanda-tanda ini dapat didetek dan dikenal pasti oleh orang-orang Yahudi, terutama ulama dia, nyawa Muhammad akan terancam. Faham? Baik. Irhas. Yang ketiga disebut sebagai karamah. Karamah ni pelik-pelik lah, tapi bukan lagi untuk Nabi, bukan lagi untuk Rasul, tapi orang-orang soleh yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Tak kira title dia lelaki atau title dia perempuan. Contoh, kalau perempuan kita tengok Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Zakaria masuk ke tempat peribadahan dia, selalu nampak buah-buahan yang sudah tersedia. Kadang-kadang buah ni yang jadi pelik, setakat nak sedia buah, mungkin orang boleh tiru-tiru, mungkin orang boleh tipu-tipu. Contohlah, saya pun konon-kononnya duk semayang, duk beribadat, duk wirid. Bila orang keluar pergi mana-mana, pergi ambil buah dalam peti, letak. Bila orang mari tanya, mari mana buah ustaz? Inilah karamat saya. Aku tu mungkin orang boleh tiru. Dan mungkin juga Maryam boleh buat benda yang sama kalau orang nak nafikan ini. Tapi yang jadi karamah ialah kadang-kadang buah yang tersedia itu di luar musim buah tersebut. Katakan sekarang tak ada dah musim durian, tiba-tiba masuk, durian pelik ni. Katakan sekarang musim manggis, tiba-tiba mari buah lain selain manggis, bukan musim dia. Ambil pokok mana ni? Ni yang jadi pelik. Sebenarnya inilah karamah yang diberikan oleh Allah. Malaikat mendatangkan buah-buahan ini terus daripada syurga. Dan karamah-karamah lain pada wali-wali Allah tak payah ceritalah. Anda belilah mana-mana buku, belilah mana-mana kitab cerita tentang tazkirah awliya, hilyatul awliya. Banyak kisah-kisah karamah para wali yang dikurniakan oleh Allah pada mereka. Baik, karamah jelas. Yang keempat disebut ma'unah. Bila sebut ma'unah, jangan kaitkan ma'unah hak dulu, hak di Saud Iraq dulu tu ma'unah lain, tu ma'unah kumpulan, geng. Ma'unah di sini bermaksud pertolongan daripada Allah dalam keadaan yang bukan kita belajar, tetapi dia datang tidak disangka-sangka, tapi dia jadi pelik. Contohnya, kita ni kalau ikut saiz badan saya, lari tak kuat mana pun. Dah ikut tengok badan ustaz ni, macam saya boleh pintas bila-bila masa. Tapi kebetulan malam tu anjing liar mana pi kejap saya, pi ligang saya. Agak-agak larian saya masa tu sama tak dengan larian biasa? Tak sama dah. Kadang-kadang bila orang lalu kat tepi, rekod ni. Usain Bolt pun tak boleh buat lagu ni. Padahal sebenarnya anjing duduk belakang. Tapi bila anjing tu tak ada, esok suruh lari lagi lagu tu, tak boleh dah. Jadi hak pelik tadi tu, dengan tubuh ustaz ni tak logik ni, larian macam ni. Sebenarnya apa? Anjing duduk belakang. Inilah dipanggil luar biasa tapi ma'unah. Kadang-kadang ada satu longkang yang besar, hari-hari duk praktis tak lepas, gedegang jatuh. Lompat-lompat, gedegang jatuh. Tiba-tiba hari tu main ular sawa ke ular tedung, tiba-tiba lepas pula dia lompat. Lepas tadi sebab apa? Sebab takut kat ular tu. Tiba-tiba macam mana boleh lepas? 10 hari praktis tak lepas-lepas ni. Itulah ma'unah. Hak benda tak disangka, bukan latihan, bukan apa, tapi Allah bagi lagu tu mengejut. Kadang-kadang kita lompat, kadang-kadang kita terjun. Tiba-tiba terjun tingkat 3, tak patah pula kaki dah. Try sekali lagi, gedegung, masuk hospital lah. Kali kedua tu, contoh nak bagi faham. Okey. Yang kelima, ini dipanggil ihanah. Ihanah ni dia lebih kepada orang-orang yang berwatak fasik lagi sesat.
Biasa ihanah ni lebih kepada orang-orang fasik yang berwatak sesat. Contoh, orang yang mengaku jadi Nabi waktu hayat Nabi itu masih hidup, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni dia nak try macam-macam menandingi Nabi. Dah, bila turun salah satu surah, contoh Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bila dia dengar tentang gajah, gajah ni memang benda asing. Di Mekah ada gajah tak? Tak ada. Tapi gajah mai dari mana? Siapa yang nak serang Mekah masa tu? Abraha dari mana? Ya, Yaman. Abraha dari Yaman. Yaman pun kalau kita pergi hari ni tak ada gajah. Dia mari ikut mana gajah tu? Kita kena ingat, Yaman dulu di dalam wilayah teritorial Habsyah. Habsyah ni Afrika. Memang gajah banyak pun. Dihantar terus dari Habsyah serang Mekah. Bila sebut tentang gajah, dia pun nak buat juga satu surah. Dia pun al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Apakah yang dikatakan sebagai gajah? Bodoh dah ayat tu. Ayat tu memang lucu lah. Tak ada mukjizat langsung. Baca pun tak mau ulang dah. Tak macam Quran. Tak rasa zuk dia tu. Fasahah entah ke mana, lafaz entah ke mana, balaghah entah ke mana. Tapi satu yang dia nak buat, bila dia dapat tahu dalam satu peperangan ada sahabat Nabi ni terkena tusukan anak panah pada mata dia. Sahabat tu nama Qatadah. Bila sahabat tu kena, Nabi tarik panah tu, kemudian Nabi letak telapak tangan dia, Nabi bacakan sesuatu, elok balik. Dia pun dah ngaku jadi Nabi, nak buat juga. Tapi bukan perang lah. Dia pergi cari orang yang rosak sebelah mata. Akibatnya dengan jampi dia, bukan elok mata ni, dua-dua jadi tak nampak. Faham tak? Dia nak buat benda pelik, tapi Allah hinakan dia sebab fasik dan sesat dia, jadi lagu lain. Dia nak claim, tengok ni aku boleh buat juga macam Nabi Muhammad. Kan bila buat nanti tengok dua-dua rosak. Jadi Allah hinakan dia menerusi perbuatan tu juga. Tu ihanah. Yang keenam pula, yang keenam dinamakan sebagai istidraj. Pernah dengar istidraj? Istidraj ni satu nikmat, satu anugerah, satu pemberian daripada Allah. Sebenarnya bukanlah untuk kebaikan, tapi untuk ujian. Kadang-kadang nak suruh orang tu makin ghalib, makin lalai, makin leka. Dia ni aku bagi sikit ni, tak semayang pun. Dia ni aku bagi sikit, tak puasa pun, aku bagilah lagi. Jadi Allah bagi tu dia ingat, Allah ingat dia, Allah sayang dia, Allah duk tengok dia. Sebenarnya Allah bagi tu nak suruh ghalib. Biar dia lagu ni, aku bagi hak dia nak, aku bagi hak dia nak, aku bagi. Akhirnya dia jatuh pada kesesatan, pada kefasikan. Contoh istidraj yang paling senang ialah Fir'aun dan Namrus. Fir'aun dan Namrus sebab apa? Sebab tak pernah demam, tak pernah selsema, bahkan dikatakan tak pernah bersin pun. Bila rasa sihat macam tu, umur pun panjang beratus-ratus tahun, dia mula mari rasa ego, sombong congkak, akhirnya rasa nak mengaku jadi Tuhan. Tu bentuk istidraj. Kadang-kadang orang tak faham, ini layak ni dipanggil Tuhan ni. Tidur pun tak, selsema pun tak, bersin pun tak, demam pun tak. Tapi hak faham, manusia tetap manusia, makhluk tetap makhluk, tak perlu didewakan, tak perlu disucikan, tak perlu dikultuskan, tak perlu dilebihkan pun. Dia tetap makhluk, dia bukan Tuhan. Istidraj tu. Lepas tu dipanggil sihir yang terakhir. Sihir ni memang boleh buat macam-macam. Hari ni santau lah, sihir memisahkan suami dan isteri lah. Lepas tu sihir nak suruh orang suka kat kita lah. Padahal orang tak suka pun, orang meluat. Tapi baca-baca sihir ni orang tengok, orang tengok jadi kasih, orang tengok jadi sayang. Dia luar biasa, boleh mengubah tindakan dan persepsi seseorang. Tapi hakikatnya sihir tetap sihir.
Walaupun kita anggap luar biasa. 7 ni boleh faham dah kan? Mudah dah kan? Kita bagi percontohan yang memang mudah dah. Sekarang kita pergi kepada teras kita. Ada lagi setengah jam insya-Allah. Teras kita ialah bila membicarakan tentang mukjizat. Ni betul-betul mukjizat. Bila sebut tentang mukjizat sebagai contoh, nak kaitkan dengan metafizik. Kadang-kadang sukar ilmu metafizik untuk masuk celah. Bahkan nak lalu kot tepi pun boleh terkuis. Tahu tak? Contoh kita tengok antaranya mukjizat Nabi Musa. Bila sebut mukjizat Nabi Musa, antara hak paling hebat ialah bila Nabi Musa membawa sekumpulan besar Bani Israel nak keluar daripada bumi Mesir kan. Firaun duk kejap kat belakang tu. Jadi bila keadaan terdesak tadi, tak boleh nak pergi ke mana dah. Belakang tentera Firaun, depan laut apa? Laut Merah. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa? Diwahyukan oleh Allah agar memukulkan dia punya tongkat pada air laut. Pada dasarnya, ikut ilmu biasa, bila kita pam dengan tongkat, apa jadi? Kalau kita lah pi tepi laut buat lagu tu, apa jadi? Mengecik air ke muka sendiri ya, tak jadi apa pun. Tapi bila dia dikatakan mukjizat, sekali dia hantuk terbelah. Dan bila kita nak kaitkan dengan metafizik sekalipun, akal kita ni paling tinggi ke, jenius ke, Albert Einstein punya memori ke, mampu atau tidak tembusi hakikat mukjizat ini? No. Kalau mampu tembus, itu bermakna dia bukan lagi dianggap mukjizat. Mukjizat ni tak capai nak fikir, tak boleh nak ditandingi, tak boleh nak disaingi. Kalau orang dapat keputusan, mengikut teori sains lagu ni, mengikut teori fizik lagu ni, bila orang pecah ilmu ni, ada orang lain boleh buat lepas pada ni. Tapi tak akan sama sekali. Dan kita hari ni, marilah kayu balak sekalipun. Aku ni tongkat ni tak jadi, tapi aku ingat kayu balak boleh kot. 2 kayu balak sekalipun, kalau kita makan pil kuda jadi macam badang sekalipun, sado besar mana, 2 kayu balak gedegang, terbelah ke tak terbelah?